Cikgu Saifuddin bin Abdul Wahab telah dilahirkan pada 12 November tahun 1965 di Kampung Langgar, Pekan. Beliau merupakan anak ketujuh daripada 7 orang adik-beradik kepada pasangan Ustaz Abdul Wahab bin Muhammad Taib dan Puan Hasnah binti Sulaiman. Cikgu Saifuddin bin Abdul Wahab telah mendirikan rumah tangga pada 31 Mei tahun 1992 bersama pasangannya Puan Faizah binti Jalal. Hasil perkahwinan ini, pasangan ini telah dikurniakan dengan 5 orang cahaya mata, iaitu seorang lelaki dan 4 perempuan. Beliau telah mendapat pendidikan rendah di Sekolah Kebangsaan Ahmad bermula dari tahun 1972. Seterusnya, beliau melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah, iaitu di Sekolah Menengah Ahmad dari tahun 1978 hingga tahun 1982. Seterusnya, beliau telah meneruskan pengajiannya di Maktab Perguruan Muhammad Khalid, Johor Bahru dari tahun 1986 hingga 1988 dan mengambil option pengajian Melayu, pendidikan jasmani. Beliau telah memulakan perkhidmatan perguruannya di sekolah pertama, iaitu di Sekolah Kebangsaan Paloh-Hinai Pekan bermula dari tahun 1989 hingga tahun 1999. Seterusnya, beliau meneruskan lagi perkhidmatannya di SK Batu Tujuh, Tapah Perak bermula dari tahun 1999 hingga tahun 2010. Beliau telah meneruskan perkhidmatannya di SK Mercon Jaya, Pekan dari tahun 2011 hingga 2015 dan seterusnya bertukar ke Sekolah Kebangsaan Pahang Tua bermula dari tahun 2015 hingga 2016. Beliau telah memulakan perkhidmatannya di Sekolah Kebangsaan Pramujaya bermula dari tahun 2016 hingga tahun 2025. Sewaktu berkhidmat di SK Pramujaya, beliau telah mengajar kelas tahun 2 dan 3. Mata pelajaran yang diajar termasuklah Bahasa Melayu dan Pendidikan Jasmani Kesihatan. Antara tugasan lain beliau di SKPJ ialah sebagai guru kelas, guru bantu, guru penasihat bola baling, guru penasihat Kelab Bahasa Melayu dan guru penasihat Bulan Sabit Merah. Kami di sini mendoakan agar Cikgu Saifuddin terus sihat dan berbahagia bersama keluarga. Jangan lupakan kami di SKPJ.